Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Sembang Fikir yang mana kita sekarang berada di segmen yang kedua Ya. bagi episod tentang solat jamak. Mhm. Jadi para penonton dan juga para pendengar, untuk segmen pertama tadi kita dah bincangkan tentang situasi dan mungkin dalam kategori bagi orang yang bersosial ataupun tentang musafir kan. Musafir betul. Kita harap adalah manfaat yang daripada apa yang kita bincangkan. Jadi dalam segmen yang kedua ni kita akan sentuh tentang kita mulakan dengan situasi orang yang sakit kan. Orang yang sakit Betul. ini bukan sakit macam demam, sakit Biasa-biasa lah. tangan, sakit biasa-biasa kan, sakit luka sikit bukan. Ini sakit yang boleh menghambat dia untuk Gerak. nak lakukan solat ataupun bergerak dan sebagainya kan. Terutama sekali bab solat lah. Jadi Betul. macam mana apa situasi-situasi yang anda boleh kongsikan, yang anda boleh terfikir tentang orang pesakit ni yang mungkin nak solat ni ada mungkin agak Hmm. mungkin Dia dia bukan terbatas tak boleh solat. Kalau orang yang sakit macam dah nyanyuk itu lah dah tak ada tak ada. taklif lah, dah tak Ya, ada betul. kewajipan kan. Ada kewajipan. Tapi akalnya masih okey, Hmm. cuma Dari sudut fizikalnya fizikal tu lah. Dari tak sudut berapa fizikal fit agak sangat sangat lah. terbatas Ya, atau agak terbatas betul. kan. Ha. Ah, Jadi kalau kita lihat contohlah sebab solat tu kan perlukan beberapa proses kan. Contoh ambil wuduk dan sebagainya. Jadi betul. contoh mereka yang agak susah nak bergerak kan Hmm. sangat terbatas perlukan apa tu seseorang untuk jaga atau apa dia ke contoh. Ya. Di situ dia boleh lihat bagaimana dia boleh mengatur solatnya itu dengan melakukan jamak, jadi dia dapat mengurangkan pergerakan dan susah bagi dia contoh bagi dia sama Hmm. ada di hospital baik ataupun di rumah kan. Betul. Ah, Di hospital Betul. ataupun di rumah. Kadang di Betul. hospital pun kadang walaupun ada nurse, nurse tu nak jaga Betul. banyak orang sakit. Betul. Ah, jadi jangan sampai disebabkan itu kita tak solat pula. Jadi kita Ha. aturlah sama ada kita apa jamak takdim ke tak takhir kan. Ya. Sebab itu memudahkan kita. Jadi nak Hmm. bergerak ambil wuduk sekali ya ada Ya. yang teman contohnya dia tak Ya. boleh gerak ambil kursi masuk toilet ambil wuduk dan sebagainya. Hmm. Kemudian dia jamak jadi dia selesai satu satu apa tu siang hari tu dah selesai. Dan Dah malam pun selesai untuk ha, zuhur dengan zuhur asar dan lah asar kan. kalau malam pun Set mungkin ada set A cabaran lain. dah Aha, selesai lah. Tinggal set B pula. betul lah. Jadi itu sebenarnya memudahkan dan tak ada masalah lakukan sedemikian. Ha, Ya. bagi sakit Ha. sedemikian susah bergerak. Ya. Baik di Ini hospital di mana-mana. kan apa penting juga tau. Kadang kita kita fikir kita bukan dalam situasi macam itu. So benda ni mungkin tak penting lah untuk kita kan. Tapi Hmm, kita kena faham, kita kena tahu dulu benda ni. Nauzubillah lah kalau kita dalam situasi demikian, tapi kita dah ada ilmu tu kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak belajar, dia tak tahu tentang bolehnya jamak ya betul lah. dalam Jadi keadaan macam itu. Bila dia dalam dia keadaan macam itu, dia rasa tak boleh lah, dia, tak dia boleh tak nak solat pada kan waktu juga. nak solat juga pada waktunya, degil juga dah tengah Hmm. sakit kan. Jadi Dan itu kita orang nak yang jaga elakkan pun lah. stres juga kan. Betul lah. Jadi ada pilihan, maknanya ada keringanan yang disediakan. Jangan Hmm. sampai kita membahayakan diri kan, sebab macam tadi yang tersebut, dia nak pergi toilet tu high risk dia Hmm. sedang jatuh apa semua kan. Jadi mungkin yalah kadang mungkin dia pergi toilet juga, cuma kalau dua kali, tiga kali, empat kali, mungkin dia punya risk dia lagi banyak lah Yelah, mungkin kan. sebab ha, mungkin dia dalam proses nak sembuh tak boleh banyak bergerak kan. yep, Jadi yep, tak bermaksud dia tak boleh solat kan. Dia boleh betul kurangkan pergerakan tu lah. Tu bagi siapa hmm, yang masih boleh bergerak tapi susah sikit lah. Kena berjaga-jaga lah. yep, Itu juga yang ya contoh lagi satu kalau yang memang tak boleh bergerak. Ya, hmm, bedridden kan contohnya. yep, Ah, itu pun pastinya ada beberapa cara lah. Contoh duduk sama ada dia mungkin boleh bantuan orang dudukkan dia dan orang dia pun udukkan betul. kan kemudian dia solat jamak lah jadi Ya. mudah lah bagi diri dia Ya. dan juga yang menjaga dia kan. Ah, Yalah, cuma orang yang wudukkan tu jangan ada pergi simba air ke. betul. Nak basuh muka kan. Jadi Dia itu berpada-pada dudukkan orang kan sama ada dengan spray mungkin ke ataupun dengan spray. Ya. sebagainya. Ah,
Kalau Itu pun nanti, yalah, kalau ada masa kita akan bincangkan lagi lah secara terperinci lah tentang bagaimana nak wudukkan orang cara yang wuduk sakit lah. macam itu Betul, sebab betul. dia bukan kita just main lap aja semua settle Dia ada dia dia ada punya dia macam punya dia punya cara-cara dia cara-cara lah. tertentu lah Ah, yang betul. ya, ya. Ah, Jadi itu kalau- kalau orang tadi dia bedridden, lepas tu hmm. dia buang najis pun kat situ. Tapi Itu juga. ah Tu macam ya, mana kan? buang najis kat situ kan. Jadi ah, dia kalau dia punya nak tukar pampers tu mungkin bukan Ah, boleh selalu tukar kan. betul. Jadi kalau setiap kali nak semayang, lepas tu kena tukar pampers pun susah juga kan. Jadi bila ada peluang untuk solat tu dia jamak sekali bagus lah macam itu Hmm, betul lah. kan. Jadi Ah, tu sebab yelah sekali lagi setiap orang tu lain dia punya keadaan. Ada orang mungkin yep. mudah bagi dia nak Hmm, tukar sebab ada dia ada kelengkapan cukup banyak kan, hmm, ada orang bantu, tapi yep. ada yang susah nak tukar dan sebagainya. Pertama, setiap kali contohnya setiap kali dia tukar sesuai dengan dengan waktu solat tu dia solat sekali lah jamak. Yeah. Ah, Yep. Atau kalau contohnya lah dalam keadaan darurat dia tak boleh tukar tapi dah ada Hmm. waktu kan. Ah, Yeah. Jadi dalam keadaan itu pun ada pendapat tak ada masalah untuk dia solat lah kalau betul-betul Hmm. dah darurat kan, walaupun keadaan Memang. Yep. dia Dalam keadaan punya darurat memang tak ada masalah lah. ah, Yep. diaper dia tak berapa bersih lah contohnya. Hmm. Yep. Ya, itu pun penting juga. Kadang Ya. sebab yalah, dia kena sampai kepada yakin kan. Kadang Hmm, kita dah tahu ilmu ni, oh boleh macam ini kan. Tapi bila sampai situasi tu kita nak buat kita rasa macam tak yakin lah kan. tak Kadang-kadang ada yakin. orang dia cakap saya nak buat tapi rasa macam tak puas. Macam dia nak Betul-betul ni wuduk kan. tu. Wuduk pakai spray. Boleh ke? Tapi macam tak puas lah. Dia bukan pasal puas tak puas. Pasal sah tak Tapi sah je. dia Kan? penuhi tak syarat kan. Ah, kan? Dia penting lah. Jadi dia bukan ikut ikut sedap kita lah kan. Ikut-ikut Sedap kita. ikut rasa. Kalau wuduk kan air lagi banyak mungkin lagi Hmm, syok kan. Tapi bukan macam itu. Kita kena faham dia punya syarat-syarat yang buatkan wuduk kita tu sah lah ataupun solat hmm. kita lah. So tu Itu itu satu dalam pendapat lain situasi lah. ini Situasi. apa orang yang kita tak boleh gerak kan. Dan ada orang pula mungkin dia makan ubat kan. Makan Ah, ubat kalau dekat rumah ke ataupun dekat hospital ke makan ubat lepas tu ah, tidur lah kan. Kita Ah, SKO kan. ah. Ah, Jangan bukan tekan terus KO lah kan. maksudnya Bangun dia balik tidur lah. dengan nyenyak. Orang salah faham pula. Itu pun ada satu cabaran lah bagi yang sakit. Ya, Makan ubat yang ada ubat tu kuat kan. Dia punya kesan tu. betul. Di mana dia memang perlu rehat sampai mungkin Yes. berapa waktu lah. Kan Ya. berjam-jam mungkin. Itu pun dia boleh buat pertimbangan lah. Kalau contoh memang waktu tu kalau dia nak apa tu nak solat pada waktunya, kalau dia dah makan ubat pada awal waktu contohnya, awal Hmm. zuhur dah masuk zuhur, kemudian Hmm. apa tu mungkin dia boleh date sampai ke malam, Asar ataupun dia makan ubat pada waktu apa awal malam Ya, kita ambil contoh macam inilah. Dia makan ubat pukul 6.30 contohnya. gitu. 6.30. Jadi ada dia nak kena tidur kan. Mungkin Jadi 3-4 dia jam. akan lihat lah kan. Ya. Jadi maghrib dia mungkin mesti akan terlepas kan. Hmm, Jadi untuk kita nak suruh dia bangun waktu maghrib tu ni agak tak susah begitu juga kadang-kadang. baik lah kan untuk dia punya masa rehat kan. Hmm, Dia rehat tadi untuk dia cepat baik lah. Jadi macam mana tu dia sebelum masuk maghrib kan, kalau kita tahu kan yang jamak ni kita nak niatkan tu kita niat pada waktu yang waktu pertama je lah masuk. kan. Maksudnya waktu maghrib kita niat untuk jamak takdim ke ataupun jamak Hmm, takhir ke kan. Tapi sekarang ni waktu pertama pun belum masuk hmm, hmm, kan. hmm. Kita dah pukul 6.30 tadi, maghrib pun belum masuk. Jadi macam mana tu? Boleh tak untuk kita apa niatkan nanti jamak takhir lah kan. Sebab Kalau ini memang masa untuk makan ubat. Dan kemudian lepas tu mungkin 6.45 dan 50 mungkin kita dah tidur. Mungkin hmm, 7 suku baru ya maghrib kan. sebelum masuk waktu. Yep. Ah, Jadi kalau kita lihat teliti perbahasan kan, yang ada yang menjelaskan bahawasanya walaupun dia terlelap sebelum waktu maghrib contohnya dan dia sampai masuk isyak lah. Jadi hmm, satu pendapat mengatakan bahawasanya disebabkan dia ada keuzuran di situ kan.
di Hmm. mana dia perlu ambil ubat itu pada waktu sekian. Yep. Maka di situ ada kelonggaran yang mana dia disedar dah waktu dah isyak dah malam kan, lewat malam, Hmm. dia lakukan Yep. jamak takhir lah kiranya. Yep. Ah, jadi itu tak dianggap sebagai qada sebab dia Yep. ada keuzuran di situ. Yang jelas saya tahu, Hmm. jadi dilakukan jamak untuk apa tu maghrib dan isyak. Hmm. Jadi itu Yep. jelas lah. Jadi Yeah. tak perlu ada kerisauan sangat lah bagi situasi yang sedemikian lah. Hmm. Jadi kita nak kena faham jugalah, maknanya kalau dalam bukan, maknanya kalau kita boleh letakkan niat pada waktu pertama dan kita Hmm. niatkan pada waktu pertama lah kan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu tadi macam tadilah, contoh macam tadi kita tak dapat nak, tak waktu pertama tu kita dalam keadaan yang tidur kan, dalam tengah-tengah Hmm. tidur kan, tapi kita memang dah tahu ini bukan tidur yang masa tak sengaja terlajak, bukan, ini kira memang kerana ubat dan kemudian kita akan tidur tu. Jadi kerana ada keuzuran tu kita dibolehkan untuk apa, jamak takhir tadi walaupun kita Betul. dapat niat pada waktu pertama Yalah, kan. ataupun boleh tambah sikit kalau orang dalam keadaan dia buat operation kebetulan waktu tu Hmm. yang ada kan. Sama jugalah Yep. dia punya Betul. dia Betul. punya apa tu keadaan yang ada keuzuran itu yang menghalang dia solat pada awal Ha. kan. Waktu tu Yep. itu ada kelonggaran lah. Tu Sebelum antara kena operate sebelum hmm kena operate mungkin boleh tengok. apa, tengok ni bagus solat dululah kan. Ha, solat doa lebih-lebih sikit lah. Ha, tapi yelah, kalau kita cakap tentang kena operate ni, dia ada keadaan-keadaan yang berbeza. Ada yang Hmm, urgent, ada yang dia dah betul boleh set betul. appointment apa semua kan. So kalau yang urgent tu memang mungkin agak susah lah kan, yang Hmm. tiba-tiba kan. Dan kalau cakap tentang operation ni, kita terkait juga kan dengan apa, contohnya wanita ataupun yang hamil yang nak Hamil lah, nak betul. beranak kan, yang mana bila dia dah masuk dalam labor ward juga contoh Hmm. kan. So Dia kena tunggu kan macam mana giliran dia tu? kan. Dia kadang dia tunggu, dan tunggu ni dia dia tak boleh plan, okay, dia nak beranak pukul berapa. Mungkin kalau C-sec mungkin masih boleh lah kan, buat Betul. appointment pukul berapa kan. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan yang lain, dia tak tahu, dia kena tunggu kan bila boleh apa Kadang-kadang semua. tunggu tu agak lama juga masa dia. Makan Betul. masa. Berjam-jam. Ha, Yep. jadi itu pun kita lihat uh, boleh ambil satu apa tu pendekatan whereby dia boleh awalkan atau jamak takdim lah. Hmm. Jadi Yep. lepas dia solat agak tenang tak perlu risau. Sebab kadang mungkin dia masuk Betul. contohnya Zuhur. Hmm. Sampai asar belum lagi lagi nak masuk maghrib ni kan. Ini jadi Masalahnya dia macam tak itu. tahu asal nanti macam mana. Betul. Dia tak tahu kan. So Sebab itu ada kadang kemungkinan. di luar apa tu kawalan dan sebagainya. Betul. Jadi dan itu memang keadaan tu memang agak mendesak jugalah. Nak melahirkan Hmm. tu kan benda yang kebiasaan. Jadi memang wajar Yep. boleh ambil pendekatan tu. Terjamak takdim itu jadi selesai dan boleh Hmm. fokus pada urusan yang penting lah pada kita itu Yep. juga kan. Kita nak Satu persiapan. point yang mungkin orang kena fikir, contohnya waktu zuhur, dah Mhm. masuk waktu zuhur, okey, lepas tu dia letaklah, dia dah solat zuhur, dia tak buat jamak, kemudian dah masuk waktu asar, kemudian belum sempat dia solat asar, and then dia dah kena melahirkan Nah pada tu. itu. So bila dia melahirkan, maknanya dia dalam keadaan nifas kan, Lepas betul. dia akan keluar darah nifas lah, dan kita ambil yang normal punya lah kan, Mhm. yang mana mungkin ada beberapa hari ke kan. Mhm. So dia punya asar tadi tu kan, dia punya asar tadi tu, dia ada kewajipan ke ataupun dah tak ada kewajipan kerana dia dah dalam keadaan Ya nifas kan tadi. lepas Mhm. Hmm. Jadi pastinya kita akan tanyalah masa masuk waktu tu bagaimana Hmm. keadaan dia masih boleh solat ke atau dalam keadaan Nah, apa tu ya. uzur ataupun nifas kan. Jadi itu lihat Hmm. tu kalau dia masuk asar dan dia sebenarnya dah kena wajib solat asar lah. Yep. Tapi Yep. tak sempat terus dia kena melahirkan. Jadi Yep. tanggungjawab tu masih ada, taklif tu masih ada dan dia Hmm. perlu gantikan lah bila Perlu dia dah gantikan lah selesai waktu nifas. nifas dia tu. Hmm. Jadi Jadi tu itu. balik, sebenarnya balik pada apa ni, syarat, apa ni, syarat sah solat ataupun apa wajib kan, yang mana Betul. antaranya adalah dah masuk waktu lah Masa kan. waktu. Maksudnya dah masuk waktu, menghadap kiblat, syarat sah solat. Jadi kalau dah masuk waktu tu, dia dah ada kewajipan tu lah kan? Dah ada Mhm. kewajipan.
Ya. Jadi itu pun penting juga. Jadi sebab tu kalau dalam keadaan-keadaan macam itu kan, jadi baik jamak takdim lah. Betul. Jamak takdim sebab walaupun pada waktu asar tu kita rasa macam tak apa, tak apa-apa sekali Ya, kan, betul belum lah. sempat solat asar kan. Dah kelangkah Kalau buat. walaupun kalau kita fikir tak apa, nanti waktu asar kita cepat-cepat solat, dan takut masuk waktu tengah azan tu lah tengah azan tu lah bayi pun Kena nak, panggil lah. dah tak sabar nak keluar kan. Jadi baik jamak jamak apa jamak takdim, jadi pun rasa tenang lah kan. Bolehlah isi masa-masa kosong tu dengan benda lain. Hmm. Ha. Dan pastinya So banyak lagi hmm, keadaan-keadaan lah bagi yang sakit kan. betul Yang yang, betul. yang penting adalah lihat keadaan dia, ya, yang di mana kalau dia dapat mengatur, dan pastinya kalau orang sakit tu susah lah, dia memakan masa kan, dan jamak itulah Hmm. antara jalan keluar yang terbaik untuk kita memenuhi tanggungjawab kita untuk solat lah. Ha. Ya. Rindu yang Dan sakit yang Ha. yang sakit ni cerita dia yang saya sebut, dia memang dia sakit. Orang yang sakit ni kadang-kadang dia punya emosi dia tak Hmm. stable, dia mungkin susah nak uruskan diri dia. Sebab tu penting juga orang yang menjaga ni. Betul. Orang yang menjaga ni kalau dia ni tak begitu faham tentang ada keringanan-keringanan seperti ini, pun dia akan menyusahkan pula kan yang si pesakit ni. Kan si Hmm. orang tadi tu dia susah nak pergi toilet, so dia paksa pergi, zuhur pergi, Hmm. asar pergi, maghrib pergi, isyak pergi. Maknanya dia punya risk untuk jatuh tu lagi Ha, tinggi dia kan. Mungkin double membahayakan diri kan. yang sakit kan. Ya. Jadi yang penjaga ni dia bukan setakat perlu ada ilmu tu, dan tapi untuk dia pula boleh tak dia jamak untuk Jamaah dia. lah kan. Ha. Itu yang kita lihat. Ialah bagi kita atau penjaga kan, dia pun pelbagai keadaan kan, tapi ada yang agak ekstrim juga, whereby dia kena sentiasa bersama dengan yang sakit. Hmm. Saya seperti Ya. yang sebut, kalau orang sakit ni kan dia nak ada teman, ah, Hmm. tak nak Ya. orang tu pergi jauh daripada diri, dan ataupun dia sentiasa kena pantau sebab sangat Ya. kritikal. Di Hmm. situ Ya. pun bagi penjaga tu mengambil pendekatan sebab solat tetap dengan solat. Jadi Ya. jamak itu antara jalan yang terbaik untuk diambil. Jadi Hmm. dah jamak, jadi ialah dia laksanakan jamak takdim ke takhir, tak kisahlah, sesuai dengan Ya. keadaan. Jadi dia ada banyak masa untuk bersama atau Hmm. menjagalah ha, ahli keluarga atau siapa yang sakit itu, supaya Ya. tak ada apa-apa berlaku lah. Ha. Ya. Antara satu poin yang anda tengah terfikir, Hmm. yalah, kadang orang tengok, oh dalam Islam ni, dalam kalau keadaan darurat, tak apa boleh kan, bila boleh timbulkan mudarat, tak apa boleh kan. Tapi kena jangan sampai, oh tak apalah ini dalam keadaan darurat kena jaga, tak boleh tinggalkan, so sampai berhari-hari, sampai seminggu dia tak semayang nanti tak apa, Hmm. nanti kodok aja. So alasan, oh ini dah darurat. Jadi Hmm. dalam Islam dia ada keringanan, tetapi keringanan tadi tu kita nak kena faham dekat mana dia punya batas dia lah. Betul Kan? lah. Jadi ada orang dia fikir macam tak, dia customize sendiri. Dia customize sendiri cara dia untuk dia apa dia solat tu. Kan dia tengok, oh ni susah lah nak solat. So tak apalah, qada je lah. Seminggu lah. Kan? Itu Jadi dia tak boleh lah. apa itu awal dia niat macam itu, takut nanti akhirnya tertinggal, terlepas dan Akhirnya akan sebagainya, dan tinggal lah. jadi Kan? masalah lain. Tapi memang seperti contoh saya sebut, itu pun bukan cara yang terbaik. Hmm. Apa atau bahkan itu tak sesuai sebenarnya dalam perbahasan atau hukum syarat lah untuk Ya. qada'kan begitu Hmm. mudah, ya. Ya. Ah, Sedangkan qada' tu ada, kalau contoh perbahasan tu adalah situasi tertentu. Ah, Betul. tapi sedangkan dia ada cara jalan yang lain, iaitu jamak tu yang sangat-sangat lebih tepat, ya, Ya. supaya kita tetap menjaga solat kita dalam keadaan yang terjaga lah. Hmm. Ah, Kalau macam tadi orang yang kita tak boleh tinggalkan, ini pun dia berbeza-beza ya. Sama ada orang yang hmm, mungkin agak agresif, mungkin dia tak boleh diam betul. ke apa ke, kita perlu perhatikan selalu. Jadi bila kita nak solat tu, kita jamak, tapi pada masa yang sama kita solatlah berdekatan dengan dia lah. Kan? Jadi pada Itu masa pun yang sama kita pendekatan masih betul. lagi perhatikan kan. Hmm. Boleh boleh tengok-tengok jugalah kan. Ini pun satu poin important juga. Kadang ada orang dipikir bila solat mesti kena tengok tempat sujud je. Dia Dia tak boleh masih buat tak khusus. boleh gerak kan. Jadi kalau tengah solat sekali pesakit ni dia ada buat hal ke apa yang boleh membahayakan, kita Hmm, memang kena attend lah. Memang kena attend. betul. Tak boleh macam tak boleh kita tengah solat ni kan. Kalau betul membahayakan kita boleh attend.
So ini penjaga pesakit, yang pesakit ni semua ni pentinglah untuk kita tahu apa Betul. option Cara yang ada pelaksanaan. lah Yes. kan, saya Option yang pelaksanaan. ada. Jadi ah, bukan yang kita kongsikan ni, bukan bukan kita nak menggalakkan orang untuk jamakkan semua solat yang Ya, akhirnya semua setiap tak hari apa jamak. seperti adakah nak menunjukkan semua kena jamak? Tak adalah. Bukan kan, Tapi tapi lebih pada it's an pilihan yang option. ada. Cuma tahap option tu pun dia bukanlah yang kita tak apa kita just ambil je, tak ada Hmm. apa-apa pun kita ambil, tak boleh lah. Dia berperingkat, kita buat penilaian dulu kan, macam mana situasi kita, boleh tak kita lakukan solat pada waktunya. Kalau betul-betul sukar, susah, dan barulah kita, kadang-kadang kita tak tahu tapi kita dah lalui, baru kita tahu. Contohnya meeting kan, mungkin Hmm. meeting rupanya panjang meeting dia, dan barulah next time, okay, next time kita jamak lah, ni meeting panjang kan. Contoh nanti kita akan sentuh apa dalam Ini pada segmen segmen ketiga yang nanti. seterusnya insya-Allah. Segmen seterusnya Hmm. kita akan sentuh tentang apa pekerja Kerja, kan, ataupun suasana yang bekerja dan belajar sebagainya. kan. Jadi kalau ada Betul. penonton, daripada penonton ataupun pendengar yang ada mungkin pengalaman yang berkaitan dengan tadi pesakit, ataupun orang yang Hmm. menjaga pesakit kan, yang mungkin memang ada isu yang sama, yang susah nak solat pada waktunya dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan lah dalam ruang komen, insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah kita jumpa pada segmen yang ketiga. Kita berhenti di sini dahulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.